Laman web ni menarik betul. Ada macam-macam resepi menarik lah. Buat aku lapar je. Mi kari kepala ikan daging salai. Wow, sedapnya. Siapa tu? Mat ke tu? Hello? Dol? Dol ke? Den? Kau ke tu, Den? Jangan nak terkejutkan aku. Ya. Jangan main-main dengan aku ya. Ini Muay Kuda tau. Aku tahu kungfu. Kalau berani. Masuk. Ya, sila. Ada berani? Oh, tiba-tiba diam ya. Kenapa? Takut? Itu namanya bukan tegur. Itu sergah. Aku ketuk dengan kayu ni baru tahu. Takkanlah kau tak kenal aku. Apa lagi? Laman web yang berkaitan dengan makanan lah. Laman web lagi menarik daripada laman web pasal makanan? Ya, betul. Alah, aku tak minat lah benda-benda macam ni. Makanan lagi menarik. Memang sambung balik layar internet. Sibuk je lah, Jeff. Kacau je. Kan kawan-kawan? Resepi apa nak cuba hari ni ya? Tengah lapar ni. Laman web apa pula ni? Makanan percuma? Biar betul. Macam tak percaya je. Wah, macam menarik je ni. Biar aku je lah yang tahu pasal makanan percuma ni. Kawan-kawan lain tak payah tahu. Semua makanan tu untuk aku saja. Barulah puas. Aku tak boleh lepaskan peluang kemasan ni. Aku daftar je lah. Tak sabar nak makan percuma ni. Tu dia. Hello? Hello. Itu Muay Kuda ke? Nama saya Cili. Ya. Saya ni Muay Kuda bercakap. Oh, tahniah. Cik Muay Kuda. Terima kasih Cik Muay sebab sudi mendaftarkan diri untuk mencuba makanan percuma kami. Bila saya boleh dapat makanan percuma ni? Saya dah tak sabarlah. Lapar ni. Oh, Cik Muay jangan risau. Saya akan jemput Cik Muay. Jemput saya? Kat mana? Bila? Saya akan jemput Cik Muay di tingkap dapur. Saya datang lebih kurang jam 9 pagi esok. Okey. Okey, bye-bye Cik Muay. Jumpa esok ya. Okey. Bye-bye. Terima kasih Encik Cili. Tak sabarnya nak tunggu esok. Hore! Yeay! Dapat makanan percuma!